Okay, hi guys. So, hari ni saya nak buat video apa? Tak. Saya nak challenge diri saya untuk makan pedas. Okay, kalau kawan-kawan saya dia tahu saya memang makan pedas. Cumanya hari ni saya nak try Richie's Factory. Okay, Richie's Factory. Yang ni saya tak pernah try lagi, yang kat Malaysia punya. Saya pernah try sekali je dekat Indon. Itu pun memang pedas gila. Tapi yang Malaysia punya ni first time saya nak try. Sebenarnya banyak kali dah saya macam plan nak makan ni, tapi tak try. So hari ni saya akan cuba. Tapi saya takut juga sebab dia macam pedas sangat kan. Pedas sangat. So saya ambil level 2. Okay, kita tengok. Weh, sumpah merah weh. Sumpah merah. Saya makan satu je boleh tak? Takut. Okay, so dia ada bagi 2 ketul ayam. Ni saya ambil set dan 1 cheese. 1 cheese, 2 ketul ayam. Sebenarnya saya ada 2 kamera ni, so saya tak tahu nak tengok kamera mana. Dan 1 nasi. Dan juga 1 air. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahu ni air apa. So ni challenge dan juga saya akan review lah. Sedap ke tak ke. Okay. Oh, air bandung. Biasa je. Air bandung dia biasa je. So saya ada pinggan kat sini. Macam susah kalau saya nak makan. So saya akan transfer dalam pinggan dulu. Okay. Okay, by the way saya dah basuh tangan tau. Saya dah basuh tangan. Okay, ni nasi. Okay, ni nasi. And then ayam dia. Saya ambil satu dulu lah korang. Ayam sumpah merah. Okay, saya makan satu dulu. Ni tak adalah challenge pun. Mungkin review pun. Sebab saya takut saya tak tahan nanti. Dan 1 cheese. Tu je, simple je dia punya menu. Okay, saya nak try. Ini adalah level 2. Okay, dia ada cheese, dia ada ayam, dia ada nasi. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikna kama razaqna wa qina azabannar. Amin. Okay, kita cuba nasi dulu. Cuba nasi dulu boleh tak? Lembik nasi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa nasi. Okay, now saya cuba ayam pula ayam tanpa cheese Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Tak adalah sedap sangat, tapi macam okey lah. Tak pedas sangat kan? Okay, kita campur dengan nasi Bagi saya macam okey lagi ni. Dia ada rasa manis-manis. Okey. Mungkin sebab saya ambil level 2 je kot. So macam tak adalah pedas sangat. Ni campur cheese. Saya suka cheese dia. Sebenarnya saya ni penggemar cheese. Okey lah. Patutnya saya kena ambil level 5 guys. Level 2 ni terlalu easy lah untuk saya. Okay, makan dengan nasi. Okay. Not bad. Dia macam mungkin pedas sebelum sampai kot. Dia macam dah nak sampai. Okey. Sedap lah. Entah sebab saya lapar kot. Tu sebab saya makan nasi. Sebab saya makan dengan nasi lah. Dia macam tak pedas sangat. Habis satu ayam tadi. Dan habis satu ayam. Okey je. Okey. Dia okey. Tapi air mata nak mengalir. Tapi maksud saya okey sebab saya masih boleh tahan.
Okay, level 2 ni bagi saya boleh makan. Boleh makan lah. Licin Okay, saya akan makan lagi satu. Normal untuk saya kalau makan pedas memang akan ada air mata. Okay, so tu normal je untuk saya. Okay, lagi besar sebenarnya dan lagi banyak sos dia. Okay, apa kata kita rata ayam, nasi tu nanti. Satu, sebab dia kan ada cheese, so macam kita letak cheese sikit lah. Okay, kita try rasa ayam sahajalah. Okay, pak, bismillahirrahmanirrahim. Kita try ya. Ni ayam saja. Tak pedas tau. Mungkin saya salah ambil. Saya salah ambil level lah. Ni level 2. Bagi saya level 2 easy. Okay, pedas dia datang. Mungkin sebab ayam kedua kot. Pedas. Makan nasi sikit lah. Korang kan kalau nak enjoy makan, korang janganlah beli yang pedas. Okay, saya kalau makan pedas memang confirm mata mengalir. Tapi sebenarnya saya boleh tahan, cuma dia auto mengalir. Macam tu lah. So challenge dia sekarang ni, saya kena habiskan ayam ni. Makan nasi pun pulang sikit, suka makan nasi. Asap. Keluar asap tak? Cheese dia kan tak cukup lah bagi satu. Ayam kan ada 2 ketul, bagilah ayam cheese 2 ketul. Tak cukup satu untuk satu ayam. Kalau cheese saya dah habis lah. Sebab cheese dia sedap. Ayam dia saya tak tahu nak cakap sedap ke tak, sebab dia pedas. Tapi dia ada je rasa tu. Tadi mula-mula saya makan ada je rasa manis, masam sikit. Macam pedas. Yeah! Nampak tak? Tinggal nasi je. Kurang. Saya berjaya habiskan. Okay lah, mungkin salah saya sebab saya ambil level berapa ni? 2. Sepatutnya saya kena ambil level 5-4 kan? Alhamdulillah. Tapi kalau saya ambil level 5 ataupun 4, sumpah pedas gila. Sorry lah kalau comot bisa makan benda ni macam. Tengok ni phone, dia cakap temperature dah boleh. Tadi panas sangat. Aduh, saya baru nak record guna iPhone je, sebab saya ada guna 2 kamera tadi.
Tapi dah dia panas sangat. Okay, so half. Tengok ni. Tak adalah, okey je. Kita tak minum air langsung tadi rupanya. Tak minum air pun, maksudnya tak pedas lah. So saya akan rating ayam tu kepedasan dia. Daripada 5 saya bagi 2. Ni level 2 tau. Yang saya beli ni level 2. Dia ada level kosong 1 sampai 5. Tapi saya ambil 2. Kiranya middle lah. Tapi tak pedas lah. Bagi saya lah, tak pedas. Okay. And then air dia daripada 5 saya pun bagi 2 juga. Jadi tahap kepedasan kan. Ni air saya bagi 2 juga per 5. Lagi cheese. Cheese dia saya suka. Saya bagi 4 per 5. Okay. Ayam tu rasa dia saya bagi 3 per 5. Dia macam tak adalah sedap yang sedap aku nak repeat lagi tu, taklah. Okay. Dia tak adalah tahap macam tu. Sebab tu saya bagi dia 3 je. So itu saja. Itu saja video untuk hari ni. So lepas ni mungkin saya akan buat lagi mukbang. Makan apa, nak challenge ke, tak tahulah. Kalau saya rajin saya akan buat lagi. Okay. So guys, thank you so much sebab dah tengok video ni sampai habis. Jumpa next video. Bye bye.